Tengah-tengah malam ramai yang pasien marah aku. Saya pakar jantung dan saya pakar ultrasound jantung. Tengah-tengah malam saya suka buat ultrasound jantung, tengok keadaan kesihatan jantung. Dan saya boleh bagi tahu kat pasien mana satu saluran darah jantung yang blok. Jadi aku rajin kena marah dengan pasien. Diorang kata kat aku, doktor kalau tak buat lagi angiogram, mana kau tahu mana satu yang blok? Sebab kau tengok dekat bawah dalam jantung ni ada 3 saluran darah. Satu sebelah kanan, 2 jantung sebelah kiri. Soalan dia, kalau saya tak buat angiogram, setakat buat ultrasound jantung saja, macam mana saya tahu mana satu yang blok? Saya tahu mana satu yang blok sebab setiap saluran darah jantung akan bagi darah dekat otot jantung yang tertentu. Contohnya otot jantung yang kuning ni dapat darah daripada saluran darah belah kanan. Yang depan ni dapat daripada saluran darah yang paling penting yang dekat depan jantung. Jadi apabila tengah-tengah malam saya buat ultrasound jantung, saya nampak ada setengah otot jantung terlemah. Saya tahu otot jantung ni dapat darah daripada saluran darah tertentu. Jadi saya boleh buat kesimpulan mana satu saluran darah yang blok. Biasanya kita dapat buat dengan tepat. Sila like, follow dan komen dan jangan marah aku lagi tengah-tengah malam.